Saya bukan nak minta duit apa dengan tuan-tuan dan puan untuk berbelanja, nak bagi apa yang sesuatu yang tak bermanfaat ya. Tapi kita dalam silaturahim, dalam perekonomian ni semuanya berbelanja dengan duit itu ada. Betul tapi hari ni, pagi ni saya nak kedepankan seperti mana kenapa orang-orang saya masih lagi yang tak tahu nak travel. Termasuklah orang-orang saya yang dalam tentera, dalam rela, dalam polis Ibarat kita ni hanya seperti katak di bawah tempurung. Faham tak katak di bawah tempurung Kenapa tidak kita jadi juga seperti burung elang, hidup terbang dengan bebas di mana yang kita nak rasa kita nak tujui. Okey? Malah pagi ini kita dengan yang saya kenalkan, kad daripada Malaysia Aviation Group dengan kapal terbang MAS kita, di mana adakan e-wallet dan kad prepaid visa untuk kita mudah berbelanja nak melancong ke serata dunia. Okey, bagi orang-orang Malaysia tuan-tuan dan puan, saya nak tanya, di Semenanjung ni berapa kapal terbang dan berapa airport kita ada? Kita rakyat Malaysia bebas merdeka, takkan harta yang Allah dah adakan bagi kita, kita buat tak tahu, buat harta karun je. So kita kena menghargai dan terus membina untuk lagi kemajuan kita yang terus maju tuan-tuan dan puan. Betul